Ujian ni melibatkan perasaan, tekanan, pressure, stres, pening kepala. Semua tu ialah ujian yang kita kena tempuh macam-macam. Hai keluarga, hai anak-anak, wang ringgit, Allahumma salli ala sayyidina, kerja buat dengan anak buah, masalah dengan bos, semua tu biasa tu kita akan tempuh. Jam jalan raya, semua masalah, kereta rosak, handphone jatuh, pecah skrin, semua masalah belakang tu. Allahu Akbar. Anak beranak bercerai-berai, berpisah, kita nak lepas bahagia sampai hujung usia, tengah jalan cerai, semua tu ujian. Tanda apa? Allah kasih tu. Allah kasih tu. Jadi ujian ni dia macam nyawa kita. Kalau hidup di dunia ni tak ada ujian, macam tak nyawa. Mana ujian ni mesti dah tempuh kehidupan di dunia,